Assalamualaikum and hai semuanya. Salam Aidil Fitri. Maaf zahir batin Bu Manis ucapkan buat semua. Masih dalam mood raya ke tu? Jom Bu Manis kongsikan resepi lah asal utara. Mana nak tahu ada yang nak buat rumah terbuka kan? Jom. Okey, untuk bahan-bahan dia mesti dari laksa kan. Untuk noodle dia orang kata ni untuk kuah laksa Bu Manis gunakan ikan sardin atau panggil ikan selayang, cili kisar, belacan, asam keping, bawang putih, bawang besar, daun kesum dan juga bunga kantan dan juga sedikit garam. Itu saja. Bahan sampingan macam biasalah, kita ada salad, ada telur rebus, ada bawang besar, ada timun, ada cili api, ada cili merah, ada limau kasturi. Mula-mula kita rebuskan laksa kita sampai lembut. Bu Manis guna laksa segera tu je, yang ada tak payah nak rendam lama tu. Bukan yang laksa kering macam selalu mak kita guna dulu kan. Kalau kawan guna yang laksa kering tu, kau kena rebus pula kena rendam semalaman ke. Baru kalau rebus tu tak lama sangat. Macam ni kira dah okey dalam ni. Nampak dia macam dah jadi macam sinar macam ni kan. Boleh dah angkat dah lembut. Bolehlah rasa satu tu dia. Kalau kita rasa macam dah okey dah lembut, bolehlah angkat macam ni. Bolehlah ketepikan dahulu biar dia sejuk. Boleh kita buat benda-benda yang lain dulu. Inilah ikan sardin atau ikan selayang yang Bu Man nak guna nak buat kita punya kuah laksa tu nanti. Bu Man dah siap cuci bersih dah dengan asam jawa dengan garam bagi hilang hanya ikan tu kan. Ada macam tu boleh masukkan air secukupnya kat dalam kita punya periuk ke kuali ke, ikutlah mana mudah untuk kawan kan. Kemudian masukkan kita punya ikan tadi tu, seekor demi seekor macam ni. Bu Man ni guna dalam 8 ekor ikan sardin atau ikan selayang ni. Dah masuk ikan macam ni, boleh masukkan kita punya asam keping dan juga sedikit garam. Garam tu agak-agak je lah. Bu Man masuk dalam satu sudu kecil macam tu kan. Sebab nanti air rebusan ikan tu nanti Bu Man nak guna juga untuk nak buat kita punya kuah laksa tu. Rebus agak-agak masak lagi mudah, kita nak nampak tu buat keluar dia punya isi ikan tu je nanti. Untuk ikan ni, kalau kawan tak ada gunakan ikan sardin atau ikan selayang macam ni kan, kawan boleh gunakan ikan kembung ke ataupun ikan pelaling. Ikan pelaling tu lebih kurang macam ikan kembung jugalah. Selalunya Bu Man gunakan ikan ikan sardin atau ikan selayang ni dan juga ikan kembung. Ikan lain Bu Man tak pasti, Bu Man tak pernah cuba pula. Tapi setengah tu ada juga yang gunakan belut untuk nak buat kuah laksa kan. Dah macam ni bolehlah tapiskan dulu kita punya air rebusan ikan tu. Kita nak guna tau, jangan buang pula air rebusan ikan ni. Tu dan kita punya kuah laksa lagi sedap sebab lagi rasa ikan lah orang kata kan. Air rebusan ikan tu. Kemudian bolehlah ketepikan dulu kita punya kuah laksa ni, kuah rebusan ikan tu kan. Dan juga ikan ni biarkanlah dia sejuk dulu. Kalau dia panas-panas macam ni, kalau kita nak kutin ambil dia punya isi ikan tu jenuh. Jomlah kita sediakan kita punya bahan kita nak buat kuah laksa tu. Bu Man guna dalam 1 biji setengah bawang besar, kemudian bawang putih Bu Man guna dalam 7 ulas bawang putih, potong-potong macam ni bagi mudah kita nak blend je, bukannya apa. Kemudian bunga kantan kerat 2 macam ni je. Kemudian untuk daun kesum buang-buangkan, orang panggil apa, pisikanlah kita punya daun kesum tu. Ambil dia punya daun juga yang macam batang macam yang tak tebal sangat tu okey lah. Kalau yang macam orang kata tebal sangat, keras sangat boleh buang. Risikanlah sampai habis macam ni kan. Ambil dia punya daun macam tu. Tapi kalau kawan nak letakkan selonggok macam tu pun boleh je kok, tak ada masalah. Tapi kalau untuk Bu Man suka perisikan macam ni sebab kadang-kadang Bu Man suka juga gigitkan daun daun kesum ni. Macam syok kan. Lepas tu bolehlah blenderkan kita punya bawang tadi. Bawang kita potong, bawang besar, bawang putih boleh masukkan sedikit. Kita punya belacan wajib dah untuk laksa, mesti kena letak belacan. Kemudian blend sampai betul-betul hancur. Macam ni kira dah okey lah tu. Nampak dah betul-betul hancur kita punya bahan kita dah blend tadi tu kan. Bolehlah masukkan kat dalam kita punya air rebusan ikan tadi. Masuk je semua yang bahan kita dah blend tadi, bawang putih, bawang besar, halia pula dengan belacan. Kemudian boleh masukkan kita punya bunga kantan dan juga daun kesum. Kemudian boleh masukkan juga 2 keping, 2 ke 3 keping asam keping kan, agak-agak lah. Kemudian boleh masukkan cili kisar. Untuk cili kisar ni Bu Man masukkan dalam 2 sudu besar cili kisar. Untuk cili kisar yang tahan lama dan tak cepat kulat kan, kawan boleh tengok dalam video Bu Man yang Bu Man dah kongsikan sebelum ni. Memang betul-betul berkesan tau cili kisar tu. Memang orang kata tak cepat kulat dengan tak cepat orang kata memang tahan lama lah. Bu Man simpan dalam peti ais bawah biasa macam tu kan. Memang tahan. Walaupun kerja amik nak masak kan, memang tahan. Nanti kawan-kawan tengok tau cara nak buat cili kisar yang macam tu.
Macam ni masaklah kita punya kuah laksa ni dulu kan. Bagi cili tu betul-betul masak. Sementara tu bolehlah kita nak perisikan kita punya ikan tadi kan. Ikan tadi tu mesti dah orang kata dah sesuam, dah sejuk sikit. Barulah mudah kita nak siam kita punya ikan tu. Jom. Macam ni lah cara-cara nak perisikan kita punya ikan yang kita dah rebus tadi. Make sure yang tulang-tulang kecil semua tu yang kita dapat rasa tu kan, kena buang lah. Kena asingkan lah kita punya tulang daripada isi ikan tu. Kena perisikan betul-betul, kena hati-hati nak perisikan kita punya ikan ni. Ambil isi ikan je, yang untuk tulang kita letakkan ke tepi. Perisikan sampai habis lah kita punya ikan-ikan ni kan. Yang tulang ikan tu jangan buang pula tulang ikan tu. Nanti pun kita nak blend juga, kita nak ambil air tulang ikan tu kan, nak masuk dalam kita punya kuah laksa. Baru orang kata nanti kuah laksa kita lagi pekat. Macam tu, perisikan sampai habis macam ni. Sebolehnya carilah mana yang ada tulang-tulang kecil tu pun asingkan siap-siap, supaya nanti kita makan kuah laksa tu tak adalah macam ada yang tercekik tulang ikan ke apa kan. Buat sampai habis macam ni. Inilah hasilnya yang lepas kita dah perisikan kita punya ikan-ikan tadi. Kita dah asingkan dia punya tulang ikan dan juga isi ikan macam ni. Macam ni bolehlah kita nak blend dulu kita punya isi ikan. Jangan blend tulang dulu. Kita blend kita punya isi ikan dulu. Masukkan isi ikan kat dalam blender. Kemudian masukkan air secukupnya, kita nak blend kita punya ikan tu. Tak payah banyak sangat pun tak apa juga. Bagi blend kita punya ikan tu bagi boleh je. Blend bagi betul-betul hancur. Macam ni lah hasil kita punya kisaran isi ikan tadi. Macam ni bolehlah transfer masuk kita punya isi ikan yang kita dah blend ni kat dalam kita punya kuah laksa tadi. Kuah laksa pula. Yelah kuah babah yang kita dah blend awal-awal tadi tu kan. Yang punya bawang besar, bawang putih, belacan tu masuk sekali. Biarlah dia masak dulu kita punya kuah laksa ni. Memang dah bau semerbak dah dengan dia punya daun kesum, bunga kantan tu kan. Memang semerbak harum kita punya kuah laksa ni. Masukkan sedikit air, baru senang nak buat kuah kita punya isi ikan tu. Kalau dekat-dekat tu kan, bubur air, goncang-goncang, masukkan kita punya isi ikan tadi yang kita siap blend tu. Sebab sayang kan, sebab lepas ni nak blend kita punya tulang ikan pula. Gaul-gaulkanlah rata dulu kita punya kuah laksa ni kan. Biarkan dulu sementara tu. Jomlah kita blend kita punya tulang ikan tadi tu. Inilah tulang ikan yang tadi kita dah asingkan kan daripada isi ikan tu. Kemudian bolehlah masukkan air, sama juga macam isi ikan tadi, masukkan air secukupnya bagi kita nak blend tulang-tulang ikan ni. Blend sampai betul-betul hancur jugalah. Macam ni lah lebih kurang hasil kisaran kita punya tulang-tulang ikan, kepala ikan semua tu kan. Bolehlah tapis masuk kat dalam kita punya kuah laksa ni. Ingat tahu guna penapis, jangan masuk terus pula yang tulang-tulang ikan yang kita blend tu. Sebab ada lagi tulang-tulang yang tak hancur tu kan. Kena guna penapis macam ni, penapis halus macam tu kan. Nak tapis kita punya tulang-tulang ikan ni. Lepas tu kalau ada sikit-sikit lagi macam tulang tu dekat kita punya blend tu kan, bubuh air sikit, goncang-goncang sebab kita nak ambil air tulang ikan tu je. Tulang ikan ni nanti kita buang. Kita nak tulang ikan ni tau. Ini sajalah Bu Mani nak tunjuk. Bu Mani rebus dalam 5 biji telur. Ikutlah kawan-kawan nak rebus berapa biji telur. Kawan-kawan pun pandai rebus telur kan, bubuh air secukupnya. Lepas tu rebus lagi kita punya telur macam biasa. Kemudian boleh sediakan kita punya babahan sampingan tadi. Potonglah kita punya salad halus-halus macam ni. Kemudian hiriskanlah kita punya bawang besar ni, iris halus macam ni. Setengah tu guna nenas juga. Kawan-kawan ada nak guna nenas, nak letak nenas sebagai sampingan nak makan sekali dengan laksa pun boleh. Tapi untuk Bu Mani guna macam ni je lah. Bu Mani guna salad, bawang besar, timun, lepas tu dengan kita punya limau kasturi. Untuk timun ni potong manjang-manjang macam ni. Potong nipis-nipis macam ni dulu, lepas tu potong manjang-manjang macam biasalah.
untuk nak makan dengan kita punya laksa kita nanti tu kan. Kemudian boleh potongkan kita punya limau tu potong macam ni. Bagi bau nanti senang kita nak perah tu, jangan potong memanjang macam tu, susah nak perah. Kemudian akhir sekali barulah potongkan kita punya cili merah dengan cili api merah, cili api hijau. Ikutlah kan. Kita potong cili ni bukan apa, sebab nanti takut kalau ada anak-anak nak makan laksa juga yang tak makan pedas tu kan. Nanti kalau kita potong cili tu awal-awal, lekat yang rasa pedas tu kat kita punya pisau pula kan. So untuk cili ni kita potong akhir. Potonglah hiris-hiris nipis-nipis macam ni kan. Ikut siapa yang suka nak lagi pedas, ambil mana nak ambil cili api ke cili merah ke, ikut favourite masing-masing. Kemudian basuh dulu tau kita punya pisau tu, barulah potong kita punya telur rebus tadi tu. Telur rebus ni memang saja bermakna buat macam tak berapa nak keras sangat. Bau sedap nak makan. Inilah hasil kita punya mabah sampingan nak makan dengan laksa nanti. Macam inilah lebih kurang. Tapi siapa-siapa yang suka nak bubuh sekali dengan nenas pun boleh juga, tak ada masalah. Jomlah kita cek kita punya kuah laksa kita. Nampak menggelegak elok dah kita punya kuah laksa kan, membau semembak harum lah. Boleh masukkan garam sekut rasa, bumbu manis, tambahkan lagi kita punya garam ni lebih kurang dalam 5 sudu kecil macam tu. Tapi nanti rasa dululah, ikut rasa masing-masing. Kalau rasa kurang garam, tambahkan lagi sikit garam. Kalau rasa tak nak masak sangat, kurangkanlah sikit kita punya kuantiti garam tu. Sebab kita dah bubur belacan juga tadi tu kan. Dengan masa kita dah rebus kita punya ikan tu, kita bubur juga garam. So nanti rasa dulu tau kita punya kuah laksa tu. Dia mesti ada rasa macam masam-masam, masin, cukup rasa lah. Dengan manis tu, manis pada ikan. Bumbu manis tak bubur gula tau dah kita punya kuah laksa tu. Tapi ikutlah kita rasa masing-masing. Kalau untuk bumbu manis macam ni dah cukup dah. So buat yang kawan-kawan yang makan Pak Haji ke penambah perisa tu kan, nak letak pun letak. Selalunya kat kedai makan dia peletak. Tapi untuk bumbu manis selalunya memang elakkanlah letak MSG kat dalam kita punya kuah laksa tu, dalam kita punya masakan kan. Sebab anak-anak bumbu manis tu kecil lagi. So macam bumbu manis sebolehnya elakkan letak MSG. Tapi kalau kawan dah biasa makan boleh, tak masalah. Kalau kedai-kedai makan tu memang selalunya dia peletak. So gagalkanlah kita punya kuah laksa ni. Nampak tu kuah laksa kita dah pakai elok dah kan. Tak sabar nak makan. Memang semua harum lah bau laksa kita ni. Satu rumah bau dengan daun kesum, bunga kantan dia kan. Sedap sangat. Tapi kawan-kawan yang tak boleh nak makan bunga kantan sebab takut angin kan, tak payah letak pun tak apa bunga kantan tu. Tapi kalau yang boleh makan tu, letaklah. Baru orang kata lagi aroma dia lagi sedap kita punya kuah laksa tu. Ni kita dah siap lah kita punya laksa ni. Siap dah nak hidang buat seisi keluarga tercinta kan. Jom. Alhamdulillah, inilah hasil kita punya laksa utara. Nampak tu Boman dah siap hidang dah sedia untuk dimakan kita punya laksa utara ni. Boman dah siap bubuh kita punya laksa, kuah laksa. Bahan sampingan dia ada telur rebus, ada cili api merah, cili api hijau, cili merah, ada timun, ada bawang, ada daun salad, ada limau kasturi. Memang sedap sangat. InsyaAllah kawan-kawan cuba pun, InsyaAllah kawan-kawan mesti suka. Nak makan kita punya laksa utara ni kan, perah dulu. Orang kata dia punya limau kasturi tu. Semoga resepi kali ini memberi manfaat buat kawan-kawan yang menonton. Jumpa lagi di video seterusnya InsyaAllah. Assalamualaikum, bye.